Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa lagi sahabat. Dan kali ini saya berada di belakang pokok cempedak nih sahabat. Dan kali ini saya nak menanam sejenis tumbuhan yang digelarkan porang sahabat, ataupun bunga bangkai ataupun porang lah. Dan sebelum itu sahabat, saya nak ucapkan kepada anda semua selamat menyambut pesta keamatan untuk orang Sabah, dan untuk orang Sarawak iaitu selamat menyambut hari Gawai Dayak. Dan kepada anda semua saya ucapkan selamat menyambut perayaan keamatan dan Gawai Dayak. Dan sebelum itu sahabat, tidak lama lagi, dalam masa 2-3 hari ini kita akan menyambut perayaan Raya Haji sahabat. Dan kepada anda semua saya ucapkan selamat menyambut perayaan. Kalau di Malaysia ni sahabat, banyak sangat perayaan sahabat. Dalam bulan ni saja sudah ada 3 perayaan sahabat. Perayaan Pesta Keamatan, dan Selamat Hari Gawai, dan Selamat Hari Haji sahabat. Suara saya tidak berapa bagus pada kali ini sahabat, kerana cuaca sekarang tidak menentu sahabat. Dan kali ini saya berada di kebun, dan kepada anda semua yang menyambut perayaan pada hari ini, saya ucapkan the best to you all. Okay guys, dan kali ini saya berseorang di kebun ni sahabat. Saya kira nak menanam porang saya ini. Sudah lama ni sahabat, kena waktu itu saya tidak ada masa nak menanamnya sahabat. Ada 4 batang nih sahabat. Yang sudah saya tanam ada 3 nih sahabat nih. Ini 1 sudah besar sudah nih sahabat. Inilah porang nih sahabat. Dia batang dia berbelang-belang. Cantik lagi tuh sahabat. Dan 2 nih lagi mengeluarkan tunas dia sahabat nih. Ini porang ini. Dan 1 sini lagi nih mengeluarkan pucuk dia sahabat. Nih. Ini nanti kita nak tanam nih sahabat. Ini ada 1. Kalau kita sudah tanam nih sahabat, kemungkinan besar daun ini akan mati nih sahabat. Ini tidak ada, cuma biji dia nih sahabat. Kita tengok dulu. Dan memang ada biji dia nih sahabat. Mana dia nih? Dia mempunyai buah dia sahabat. Mana buah dia nih sahabat? Nah ini dia sahabat. Ini adalah buah porang nih sahabat. Nah, ini dia. Nanti kita tanam ini, kita tahu mana atas ke bawah dia nih sahabat. Dia ada mana 1 nih sahabat. Ini dia sahabat. Nah ini dia. Ini bagian atas nih sahabat. Tidak jelas nih. Nah ini nih. Kita dapat lihat. Nah ini bagian di atas nih sahabat. Yang putih tuh. Nah ini kita tanam di atas sahabat. Jangan kita tanam terbalik sebegini. Nanti dia tidak mau tumbuh dia nanti sahabat. Kita tanam sebeginilah. Kan ini dia punya ada pucuk dia sahabat. Tunas dia. Nah. Inilah tunas porang nih sahabat. Inilah buah dia sahabat. Nah.
Lama nanti dia besar nih sahabat. Ini sudah ada akar sudah tuh. Ini dia. Sudah ada banyak akar sudah. Nanti kita tanam, memang dia tumbuh nih sahabat. Akar dia sudah ada. Kita nak tanam dulu. Kita simpan saja tanah di dalam ini. Tidak susah tanam nih sahabat, senang saja. Lagipun dia ini tidak memakan tempat yang besar nih sahabat, dia tidak tinggi. Nih kita ambil dia nih, kita tanam saja. Kita simpan tanah tepi-tepi dia. Senang nih sahabat. Pucuk dia nih sahabat, kena. Tidak apa nih sahabat. Dia akan tumbuh membesar nanti itu. Kita sudah tanam ini. Ini jenis porang ini sahabat. Saya suka tanam dia. Kenapa? Sebab dia tidak memerlukan tanah besar sahabat. Lagipun dia tidak tinggi ini sahabat, rendah saja ini. Pakai tahan tanah saja nih sahabat. Ini kita sudah tanam dia, kita buat tanda dia. Begini. Yang dua ini nanti kita tanam sudah besar nih sahabat. Melakukan daun dia. Nanti kita nak tanam ini dulu. Oke guys, tunggu. Oke guys, kita mula nak tanam yang besar nih sahabat. Ini yang besar. Tengok akar dia. Banyak. Kita tanam saja sahabat. Oke guys, sudah siap sudah. Tidak lama kita tanam nih sahabat. Siap saja itu. Ada 4 saja tuh.
Ini satu, bapak dia sahabat. Ini yang sudah besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja sahabat. Kita tanam. Ini kita tanam tadi. Ini kita tanam buah dia tadi. Oke lah sahabat. Kita sudah tanam 4 porang ini dan ditambah dengan 3. Mana ada 7 nih sahabat. Alhamdulillah. Oke guys, sekian dulu video kita pada kali ini, dan saya ucapkan selamat menyambut keamatan, pesta keamatan untuk orang yang berada di Sabah, dan untuk kita yang berada di Sarawak nih sahabat, selamat menyambut Hari Gawai. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Raya Korban sahabat, itu Raya Haji. Dan kepada anda semua saya ucapkan be the best all to you. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan subscribe, bye bye. Jumpa di konten yang seterusnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Semoga ya terus berkembang nanti sahabat. Bye bye, see you.